Udah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Garda di channel Evan Media. Teman-teman, kali ini gue mau kulineran di daerah Malaysia nih teman-teman. Nah, kita lagi ada di bawahnya apartemen The Robertson dan kita mau sarapan pagi nih. Kita mau nyobain tuh di tengah-tengah situ ada nasi lemak nih. Tuh. Nasi lemak yang udah legendaris namanya kedai Mama Husen. Katanya itu udah jualan kurang lebih dari tahun 1988 nih teman-teman. Wih, udah nih, yuk nggak usah pakai lama, langsung kita ke sana dan kita cobain nih. Let's go. Wah, mantap nih. Ini ayam apa ini namanya? Ayam bawang. Ayam bawang, Bapak. Oke, jadi ini udah setengah matang nih. Setengah matang nih, digoreng lagi nih. YouTube juga. Waduh. Ya teman-teman nih, jadi ayam nih udah setengah mateng nih awalnya ini. Nah, ini digoreng lagi nih ya. Ini belum matang nih. Nah, ini yang masak nih. Namanya siapa nama? Kenis. Ya. Tambah bumbu lagi teman-teman nih. Wih. Setengah mateng ini. Ini tengah masak, ada lagi masak. Dimasak lagi. Oke teman-teman, nah ini. Babakan mantap nih. Ini nasi apa ini? Ini nasi lemak. Nasi lemak. Nih. Wah, ini nasinya nih teman-teman nih. Porsinya berapa? How much? RM9. RM9. Ya. Ayam, nasi, Telur, kacang, sambal timun, semua. semua. Nah, ini dia teman-teman nih. Kita lihat nih. Ini apa ini, Bapak? Bawang goreng. Bawang goreng. Ya. Daun apa ini? Daun gari. Daun gari. Ya, ayamnya nih. Yang setengah matang ya. Kenapa tidak sekalian? Ini ada 8 ada. Oh, 8 porsi ya? Nih teman-teman nih, gokil nih, langsung masak 8 porsi. Bikin. Oke nih teman-teman nih, jadi ini yang setengah matang nih lagi digoreng lagi. Baru disajiin nanti pakai nasi lemak. Nah, ini dia nih. Jadi ayamnya tuh digoreng sana. Terus digoreng dulu nih utuhan nih, habis itu dipotong-potong. Baru dimasukin, mantap. Ini apa ini? Itu namanya. Paru. Sapi. Paru sapi. Ini apa ini? Ayam sambal. Ayam sambal.
Ini kirang. kerang. Kalau ini apa Bapak? Sambal. Nasi lemak biasa ini. Kita muter tuh ya. Nah, itu nama makanan. Wah, berapa porsi nih? 8? 7? Weh, halo. Nah, ini lagi nyiapin 7 porsi nih teman-teman nih. Nasi lemak semua? Ah, semua nasi lemak. Semua nasi lemak. Apa ini? Sambal nasi lemak sambal. Sambal ya? Ah. Ah. Nah, apa ini? Roti telur. Roti telur, roti canai. Telur. Iya. ஆளுகளை வச்சு செட் பண்ணி வச்சிருக்கியா? கோவப்படுத்தாதடா மாப்பிள்ள டென்ஷன் எடுக்கலாம். போதோட ரெண்டு பீஸ் வச்சிருந்தோம், நான் இன்னொன்று கொடுத்துருப்பேன். இப்போ எத்தனை சொன்னா? 2 உன் பேரில் கேச போட போகிறாங்க. மூஞ்சி ஏதாவது சுற்றி ஏதாவது மாசம் போகிறாங்க. அன்னைக்கு வந்து லைவ் பேர் டெலிகேஷன் நல்லா. Nggak pakai nasi nih? Nggak pakai nasi? Nanti? சோறு நீ வீடியோ வீடியோ எடுக்கிறேன். ஒரு வெங்காயத்தார வெளியே போடுறாரு. பையா அப்படியா போகுது. Oke, nah ini baru diambilin nasinya nih teman-teman ya. Tuh. Nah, selain nasi di sini, ini juga ada nih tuh. Nah, வீடியோ எடுக்கிறாப்ல நீ மட்டும் மூஞ்செல்லாம் இருக்க மாட்டான். கொஞ்சம் தான் எடுத்தா லைவ்ல டெலிகிராம் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்துக்கு. டெலிகிராம் ஆகிட்டு இருக்கான். டெலிகாஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல தெரியல. டெலிகிராம் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் அப்படியே எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிற வரைக்கும் கோழி கட்ட மாட்டேன்டா. எல்லாம் எடுத்து கேட்டுதானே கூட வெட்டி விடுவாங்க. nah ini di depan kita udah ada makanan di Malaysia nih teman-teman ya. Jadi kita mau makan nasi lemak dan ini dia penampakan nasi lemak di sini teman-teman nih. Gokil. Ini harganya nih satu porsi ini 9 ringgit nih teman-teman. 9 ringgit tuh kalau dikonversi sekitar 36 ribuan lah kurang lebih teman-teman. Jadi ini porsinya tuh bener-bener banyak banget. Kalau nasinya kan udah di porsi ini teman-teman, itu kalian bisa lihat nih. Tuh. Jadi platingnya bener-bener rapi banget, bikin kita menggoda banget teman-teman. Ini di atasnya itu ditaruh telur. Terus di bawahnya ini ada nasi lemaknya. Nah, di sini ada ayamnya juga, terus ada bawang plus daun apa nih ya? Tadi namanya daun kering ngomongnya sih. Tuh. Beuh. Ini di sampingnya juga ada sambelnya nih teman-teman nih.
Ini cocok banget sini buat sarapan nih teman-teman. Kita penasaran mau nyobain ayamnya dulu ya. Jadi ayamnya tuh unik banget nih, warnanya merah. Digorengnya tuh tadi 2 kali teman-teman. Tuh, ini kalau kalian lihat tuh babanya ngapain tuh? Wih, lagi goyang-goyang, mantap baba. Nah, ini kita cobain nih. Kita masukin sini teman-teman ya. Cobain masukin ke sambelnya nih. Waduh, Bismillah, makan bos. Wow. Rempah-rempahnya bener-bener strong banget teman-teman. Ini kari-karinya ini berasa banget ya, cakep. Jadi ini bukan ayam goreng biasa gitu ya, tapi ini ayam goreng yang berempah banget ya. Kita coba bawangnya nih. Emang mungkin kalau orang Indonesia perlu adaptasi dulu sih buat makan ini ya, tapi lama-lama ini juara rasanya. Bawang gorengnya potongannya gede-gede teman-teman, dan ini nih kelihatannya doang merah, tapi ini tuh nggak pedes teman-teman. Terus di sini telurnya nih, waduh, telurnya nih bentuknya bener-bener sempurna banget nih teman-teman, gokil. Kita coba nasinya ya. Nih nasinya, langsung kita hap makan bos. Ini model-model nasi uduk, tapi nyerempet-nyerempet kayak ketan gitu rasanya. Mantap nih, coba kita siram ya. Kita siram sini teman-teman. Kalau kita lihat nih pada nyiram-nyiram di sini nih. Waduh, cakep. Langsung kita hap aja nih ya. Pakai nasi. Nasi dulu ya, bismillah. Mantap. Crispy-nya mantap. Ini kita dapat ayamnya bagian sayap. Kalau di sini kalian bisa nyobain makan di dalam ataupun makan di luar. Kita makannya di dalam ya. Mantap guys. Ternyata ini telur masih setengah matang nih. Nah, kita di sini minumnya pakai Milo nih. Wow. Di sini tuh katanya Milonya beda. Dan ternyata yang bener rasanya kayak lebih juara. Kita potong nih ayamnya. Ayamnya empuknya sedengan ya. Oh, kita tambahin nih. Wow. Pakai kacang. Ini bawangnya dikasih banyak banget teman-teman. Cakep. Wow. Kalian denger nggak? Motongnya tuh kayak yang wow. Nah. Lumer, setengah matang. Ini bukan sambal sih menurut gua, tapi kayak kuah-kuah di nasi padang gitu. Telurnya kita potek, campur nasi, campur ayam juga. Waduh, kita hap nih, makan bos. Mantap. Kacangnya satu porsi 36 ribuan atau
Rp9. Menurut gue ini worth it karena ayam dikasih banyak. Langsung kita hap nih, makan bos. Benar-benar renyah banget. Ini satu porsi bikin kenyang teman-teman. Asli, ayamnya banyak banget. Apa lagi? Ini yang bikin enak, salah satunya si bawang gorengnya plus daun keringnya teman-teman. Gokil. Oh. Makin siang asli makin rame ini. Kelihatan nasinya dikit ya, tapi nggak habis-habis nasinya. Ngebelum. Ini vibes-nya kayak di warung-warung di Sumateraan teman-teman. Kenyang sih. Porsi aja kenyang parah. Ini namanya big portion. Apa lagi teman-teman? Asli. Ini bener-bener kenyang sih. Porsinya. Ayam banyak banget. Gue cocok, approve, mantap. Alhamdulillah gue berhasil nyoba ini nasi lemak yang ada di area food courtnya apartemen Robertson. Overall untuk rasanya menurut gue mantep nih, gue demen banget dan approve nih, di lidah gue masih masuk dan cocok banget. Dan ini pembuatannya bener-bener gokil. Pokoknya betul-betul semua yang mau kesini ini pokoknya langsung aja nih ya, food court The Robertson teman-teman. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang baru nonton channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman. Dan buat kalian semua nih yang punya rekomendasi kuliner di kota manapun, di daerah manapun, langsung aja nih tulis kolom komentar. Siapa tahu kita main-main kota kalian, kita bakal mengunjungi rekomendasi dari kalian semua. Mungkin cukup sekian, terus Evan Media dan salam bikin